Halo sahabat semua, terima kasih sudah hadir di channel ini. Channel yang selalu menghadirkan video-video terbaru seputar jiran Nusantara. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari sisi wilayah, jumlah penduduk, maupun pengaruh regional. Peran strategis Indonesia kerap menjadi perhatian dan perbincangan negara-negara tetangga, mulai dari sektor ekonomi, pertahanan, hingga hubungan diplomatik di tingkat global. Tanpa basa-basi lagi, mari kita gas ke videonya. Pulau Batu Putih itu penyerahan yang terlalu mudah, yang sekarang ini diam oleh rakan-rakan sebelah sana. Ini soal maruah. Kalau kita beluran rasa terkesan kerana isu Laut Sulawesi, begitu jugalah orang Malaysia seluruhnya dan orang-orang Johor terkesan dengan penyerahan mudah soal Pulau Batu Putih. Tidak ada Perdana Menteri dari dulu sampai sekarang yang seberani beliau menegakkan kuasa rakyat. Jadi saya akhiri, Tuan Speaker, saya minta Dewan hari ini jangan sokong rumusan RCI ini. Kalau kita sokong sepenuhnya, maknanya kita bersetuju laporan polis dibuat kepada Tuan Dr. Mahathir. Saya tidak setuju. Terima kasih, Tuan Speaker. UMNO jangan sokong. Terima kasih, Mas. Silakan. Terima kasih, Tan Sri Ketua. Hari ini, kalau 2 hari lepas kita bincang tentang titah addendum, hari ini kita bincang tentang addendum. Ini yang paling sesuai yang berlaku pada hari ini. Dan saya tertarik bila Pak Sri kata tidak ada Perdana Menteri dari dulu sampai sekarang seberani Tun Dr. Mahathir. Ia perlu dipahami dengan begitu jelas oleh semua yang ada dalam dewan ini. Minta, Pak tak ada offer. Terima kasih. Tak ada standing order ni. Tak buat kerja rumah ke, Pak Mas? Menurut laporan anggaran, perbelanjaan guaman dan kos pengurusan kes-kes antarabangsa seperti ini boleh mencecah jutaan ringgit. Sebagai contoh, dalam kes semakan pulau, Ligitan dan Sipadan, kerajaan terpaksa memperuntukkan lebih 100 juta ringgit Malaysia untuk yuran guaman dan kos pengurusan. Adakah kerajaan mahu mengulangi pembaziran ini dalam keadaan kebarangkalian untuk menang sangat tipis? Tuan Sri Ketua, saya juga persoalkan kenapa RCI ini telah dijalankan secara tertutup. Tun Dr. Mahathir tidak diberi akses penuh kepada Porasidin tersebut, dan lebih teruk lagi, beliau tidak diberi peluang untuk pertahankan diri secara menyeluruh. Kita akan balik dengan usul ini akan ditolak oleh sebahagian besar daripada ahli dewan ini, insya-Allah. Akhir sekali, Tan Sri Ketua, buat apa kita bebas daripada penjara akhirnya untuk menzalimi orang lain. Terima kasih. Saya jemput Sri Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Speaker, pertama sekali yang bahaskan Kota Baru, Pak Mas, orang Kelantan. Dia tak tahu. Kamu orang Kelantan tak tahu. Kami ni orang Johor. Kalau tahu pun berdasarkan kepada maklumat. Kami telah berkapal. Kami telah berkapal pada tahun 1979. Hakim bukan orang Kelantan. Hakim tu bukan orang Kelantan. Ini sejarah. 1979 semasa berlaku pertindahan, Ketua Pemuda PAS Datuk sekarang ini Datuk Mahfuz Umar bersama saya, kami nak turun daripada Pengerang nak pergi ke Batu Putih, dihalang oleh pihak berkuasa pada waktu itu. Oleh pihak berkuasa siapa? Kerajaan lah. Sebelah. Bukan. Itu sebab. Kerajaan mana? Sebut kerajaan mana? Sebutlah kerajaan mana? Kerajaan mana? Kerajaan mana? Kerajaan mana dulu? Kalau lagi ni, saya pukul sampai pukul 10. Siapa bangun ni sampai pukul 10. Sebab bila belas ni bercakap, semua diam. Cakap lah. Listen, be gentleman. Itu be sebab. gentleman. Okey, be gentleman. Kita bercakap, Silakan, Sri Gading. bila kita sebagai kerajaan, kita kena pertahankan hak kerajaan. Waktu tu kami turun,
kita tahu itu tanggungjawab saya sebagai rakyat Malaysia dan sebagai orang Johor. Saya bacakan perkara ini sebab apa? Kalau katakan Pasir Mas kata tadi tahun 1884, dia menyatakan bahawa Sultan beri mandat, bukan beri tanah, beri kuasa untuk jaga, bukan beri hak. Itu buktikan bahawa kerajaan British waktu itu tahu milik Batu Putih itu bukan milik mereka, bukan milik Singapura, itu milik kerajaan Johor. Anda fahamlah. Okey, yang pertama. Sip mau bicara, Sri Gading. Bagi kepada Sip untuk bicara. Adakah Bersih Gading bagi? Tak boleh. Bagi Sri Gading. Kita sebelah sana bercakap apa yang betul itu. Sik. Saya mengingatkan apa yang diucapkan oleh, yang dititahkan oleh Yang Tuan Agong waktu itu beliau baginda Sultan Johor menyatakan dalam Dewan Undangan Negeri dan tanah di bawah bidang kuasa negeri tidak boleh diabaikan. Jangan jadi seperti yang lepas. Singapura terlepas dan hari ini Batu Putih terlepas. Akan datang Pulau Pisang pun terlepas. Pulau Pisang tahu di mana? Siapa yang jaga? Siapa kebenarannya? Tanah itu milik siapa? Ini saya nak ingatkan dalam Dewan ini. Pengajaran kepada kesilapan tanpa persetujuan daripada pihak yang menjaga tanah iaitu kerajaan negeri diketepikan. Menghormati perjanjian, persekutuan dan kuasa negeri. Di mana di sinilah kalau kita kata tadi ada yang menyatakan bahawa apabila Perdana Menteri buat keputusan iaitu Mahathir pada waktu itu menyatakan begitu, tak ada orang bantahan. Sebab itu kalau kita lihat hujah daripada Pasir Mas menyatakan bahawa dia yang berani melawan tuanku, ini kan pula menteri-menteri. Hari ini silakan. Akhir sekali. Pertama, Sri Gading ingin menyatakan Tuan Yang Bertua, sebagai ahli parlimen Peraturan Mesyuarat Ya, berhenti lah, Bre. 3/12 Peraturan Mesyuarat. Ucapan Sri Gading ni membawa satu naratif yang mengelirukan. Seolah kami bersetuju Pulau Batu Putih serah kepada Singapura. Tak ada seorang pun yang bersetuju. Yang kami marah bila nak menzalimi Tun Dr. Mahathir, itu saja. Ini silap. Okey. Betulkan balik Sri Gading. Sri Gading, landing, please. Okey. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, jaya di laut, darat, dan udara. Dukung terus channel ini, dan nantikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.